Rasanya masa banjir dekat Hanyai lu. Ni hanyut ni, hanyut. Rasanya dia hanyut sampai ke Suratani. Dia akan kerja di minus ni. Rizal, kenapa kau boyo gila? Orang sibuk kerja tapi kau sibuk bersukaria. Boyolah, boyolah, boyolah. Good afternoon guys. Hari ini 20 hari bulan Disember 2025. Jadi kisahnya memang saya merancang untuk buat solo ride ke Thailand hari ini. Okay, Singapore 1000 km dari Kuala Lumpur 653 km. Okay, kita akan menghala pergi ke Vientiane 1490 dan juga ke Nong Khai 1490. Okay, sekarang saya berada di Route 41 untuk mengambil makan tengah hari. Okay, dan perancangan untuk membuat solo ride hari ini nampak gayanya tidak berapa menjadi sebab saya ditemani oleh 1, 2, 3 dan 4 sana. Tu. Silap. Tu. Geng-geng bangsa Thousand Corner. Okay, yang terdiri daripada Al-Ustaz, Abang Yusri, dan juga Nun jauh di sana ada Abang Zack tengah tidur tu. Ada kat ujung tu. Dia tengah ikat jalur. Jadi kita akan hari ini first day. So first day ni kita rancang untuk pergi sampai ke Suratani. Jadi kita bergerak daripada KL semalam pukul 2 suku pagi sampai di border lebih kurang pukul 7 pagi, baru kita masuk ke Thailand. Ada sedikit hiccup, ada sedikit masalah lagi di border, tapi dapat diselesaikan apabila berkanda Ustaz ada sedikit masalah dengan dia punya dokumen. Tapi itulah, ding-dong sikit, ada bantuan sana sikit, kita berjaya selesaikanlah isu yang menyebabkan kita punya kemasukan ke Thailand sedikit terkendala. Jom kita terjah Ustaz tengok apa cerita sebenarnya. Kakang Ustaz. Yap. Cuba cerita apa yang berlaku tadi yang menyebabkan Ustaz tadi yang penuh rambut tiba-tiba dah botak terus hilang gugur semua rambut. Satu pengalaman. Apa yang berlaku Kakang? Maknanya lepas ni kita kena berhati-hati betul, kita kena pastikan betul. Borang custom tu yang kita masuk tu, bila keluar pastikan kalau boleh ambil gambar atau ambil video yang kita dah serahkan borang tu. Betul. Hari ni dapat pengalaman, betul lah, pengalaman baru yang memang nak cakap terinaya pun tak tahulah. Tapi setakat saya kenal diri saya akan pastikan setiap kali keluar daripada Siam ni, saya akan pastikan borang tu mesti, borang custom tu mesti serahkan balik. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, saya didakwa tidak menyerahkan semula borang. Satu masa dulu saya keluar daripada Siam. Apa yang berlaku, saya tak dibenarkan untuk masuk ke Siam. Kecuali dengan cara tertentulah. Nak katakan dia mengikut peraturan pun saya tak pasti. Tetapi alhamdulillah saya dibenarkan juga masuk, tetapi berbayar. Maknanya korban luar. Ada pengoreh lah, ada pengoreh. Pengoreh dia. Kali ni nak masuk ada pengoreh sikit. Tapi usahakan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang memang tunggang langgang nak cuba menyelesaikan. Alhamdulillah selesai. Cuma yang melibatkan kes yang dikatakan saya tak menyerahkan borang custom tu,
saya kena selesaikan secara legal yang memakan belanja lebih kurang 10,000 plus. InsyaAllah saya akan settlekan juga. Jadi itulah terbaik hari ni, satu pengalaman itu. itu pengajaran kita. Saudara Zack kita pun dulu pernah hampir kena, bukan hampir kena, memang kena kan? Memang kena. Kita bayar. Bayar 10 baht sebab saya terlupa serah borang tu lah. Masa naik motor. ZT kena masa bawa kereta. Dulu terlupa. So saya dah settle 10,000. Tapi kes ustaz ni yang dia nak masuk sekejap ni, saya pernah buat sekali dekat Padang Besar. Dia detect saya blacklist, saya beri 4,000 baht untuk within certain time dia bagi. Okay, certain time dia bagi, okay. 4,000, okay ni kau boleh masuk dan keluar. Untuk tu dia. Kemudian, tapi sementara. Tapi tetap kau kena apa? Kau kena bayar 10,000 tu. Itu cerita dah. Banyak tu 10,000. Kalau JT 10,000, aku 10,000, saya 10,000, 20,000. 2,600. Macam-macam spa, macam spa dia pergi tu. Betul lah. Alamak. Yang sebenarnya spa ni. Sensitif ni. Jadi, kali ni memang sedikit mencabar lah. Sedikit mencabar. Tapi itulah. Kerana semangat kental kakak Ustaz, okay, dan juga tunjuk ajar daripada saudara Zack kita berjaya menangani cabaran yang pertama. Okay, tapi Alhamdulillah kita dapat selesaikan. Dan sekarang kita berada di Patalung. Okay. On the way ke Suratani. Yang malam ni kita akan bermalam di Suratani. InsyaAllah. Sebelum kita meneruskan perjalanan ke arah utara, mungkin Bangkok, atas sikit daripada Bangkok lah, Nakhon Pathom ke, tengoklah macam mana. Mana-mana jauh lah. Alhamdulillah hari ni cuaca elok, walaupun kita digembar-gemburkan dengan cuaca yang orang kata hujan lah, banjir lah. Tapi guys, panas terik guys, panas terik. Panas gila. Panas terik, mata Dan kita berangin. orang dan berangin. Mata kita orang pun dah juga dah. Okay. Alright. Rizal, kenapa kau boyo gila? Orang sibuk kerja tapi kau sibuk bersukaria. Boyolah, 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 boyolah. Gang, aku ada satu soalan lah. Kita orang dekat apa nama tempat ni? Suratani. Suratani. Dekat hotel ni ada satu bot. Nampak tak? Adakah ini bot betul ataupun replika? Tapi kalau tengok dia punya apa nama? Kalau bot betul, macam dia terapung. Benda ni macam 4 segi tu. Siap ada propeller semua buat tu. Pelik mikir kan ni. Tapi saya syak sebenarnya kan. Rasanya masa banjir dekat Hanyai tu, ni hanyut. Rasanya dia hanyut sampai ke Suratani. Tengok tu. Boleh tahan besarnya tapi dia bersegi, 4 segi macam tu. Misteri lah, misteri. Itulah dia. Orang kata luas mata memandang. Luas berjalan mata termandang. Apa benda dah? Mata luas memandang. Boleh kurang tu lah. Kau tahulah aku nak cakap apa kan. Gang, kau tengok. Ini owner hotel ni. Dia punya koleksi dia. Ada kereta mini, ada Porsche. Duduk dalam glass house tu. Orang pray. Kita boleh lepas habis makan. Makan kat 7E je. Malas nak pergi jauh-jauh. Lagipun 7E ni ada PTT. PTT ni ada 7E dan dia duduk kat sebelah hotel. Hotel kami di nama dia apa nama hotel ni? O Valley. O Valley. Okay lah, not bad hotel dia. 700 baht. 750 baht satu malam. Siap dengan breakfast. Not bad. Bilik dia besar. Memang bilik dia besar. Dan hotel dia pun okey lah. Not bad. Puas hati. Okay guys. Besok kita akan sambung perjalanan kita. Pergi ke target Saraburi. Saraburi lebih kurang dalam 700 kilo lah.
daripada daripada Puratani. Jadi kalau keadaan mengizinkan, insyaAllah kami akan sampai Suraburi lah besok. Saraburi. Ya. So saya akan update lagi besok apa cerita perjalanan kami pada hari kedua, day 2. Ciao.